Banyak gila barang yang aku dapat dekat event Shopee ni. So guys, semalam Shopee ada buat mid-year festival sempena 77 punya sale nanti. So ni semualah barang yang aku berjaya kaut bawa balik. Nak tahu barang apa semua ni? Jom kita buka ataupun tengok satu-satu. Bapak berat. Lenguh. Disebabkan barang banyak, aku tunjuk kat korang satu-satu secara rapid fire lah ya. Upgo punya atomic coating untuk coating kereta. Dapat kain sekali. Paling best, Apollo. Dua sarung bantal daripada Kun, tapi colour tak matchy lah. Coki-coki dan juga Jiaobao Preserve Mandarin Peel. Daripada Inho, blind box figure display box. Kita buka tengok kat dalam. So ni dia. Buzu-buzu. Ada dapat hand wash, baby wipe, hydrating cream. Ada dapat sampel serum dengan facial wash. Kerastasi punya shampoo sampel dan juga serum sampel. Sabun yang guna minyak zaitun daripada Al-Art. Kita dapat bag daripada Pop Mill. Ditulis kicap, buttermilk dengan gepuk. Dua air daripada Zeus. Keychain daripada Unique. Zindore punya perfume sampel. Size SL besar ni. Dia tulis kenapa beratur kalau kita boleh tinit guna smart tag. Lepas tu, admit it, you prefer going smooth, right? Siapa tak nak smooth kan? Silky Girl punya makeup setting spray. Sama juga, tapi yang ni yang matte. Kabel lightning daripada Pinergy. Pencuci fabric daripada Zizili. Mousepad daripada Aoki. And then Aoki pun bagi dia punya Spark Mini 10,000 power bank. Hyaluronic acid daripada Cosmoderm. Coffee daripada T-Life. Dan bag yang last kali ni banyak ni. Sarung bantal daripada Koji. Woven bag daripada Carrega Auto. Nutrition daripada Wellsure. Baby Herbal Dream daripada Tropica. Cable Type-C daripada Pinergy. Ada olive hair oil daripada Bioco. Air wiper daripada Worth, entah macam mana nak sebut. Serum daripada Skin 1004. Pack pocket mangga berempah cili kering Thai. Beberapa sampel daripada Kiehl's. Dan last kali yang paling win untuk aku daripada Pop Mart. Yang ni dapat Hirono Shelter. So ni semua barang-barang yang aku dapat daripada event Shopee 77 Mid-Year Festival. Banyak